Hai, Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menghasilkan kek red velvet. Mula-mula sekali untuk kita menghasilkan kek red velvet, kita campurkan susu segar dan juga cuka masakan. Cuka ini bertujuan untuk melembutkan kek dan mengaktifkan baking soda. Seterusnya, susu tadi kita ketepikan dahulu. Kita potong pure butter. Pastikan butter ini kita gunakan dalam suhu bilik. Potong kecil-kecil supaya senang untuk kita mix nanti. Seterusnya, kita campurkan mentega dan juga gula. Kita putar sehingga kita punya mentega ni betul-betul gebu. Setelah kita pukul kita punya mentega dan gula, masukkan pula telur. Tapi pastikan telur yang kita gunakan adalah grade A yang segar dan juga masukkan sebiji-sebiji. Untuk kaedah krim yang ini, kita perlu masukkan telur sebiji-sebiji kerana kita tak nak adunan kita ni pecah. Lepas tu, kita masukkan pula esen vanila. Esen vanila ni kita gunakan sebab kita tak nak kek kita ni nanti berbau dan ada rasa telur. Kita putar sekadar cukup semuanya sebati. Okey, sekarang kita pergi kepada bahan kering pula. Kita campurkan tepung kek dan juga serbuk koko. Tapi kalau anda tak ada tepung kek, boleh gunakan je tepung gandum, cuma tambah setengah sudu baking powder. Pastikan bahan kering ni kita dah ayak terlebih dahulu, atau kita nak dah campurkan lepas tu baru nak ayak pun boleh. Lepas tu jangan lupa kita tambahkan setengah sudu baking soda. Kita gaulkan semua bahan kering kita ni dengan sebati. Lepas kita sediakan bahan kering, kita masukkan ke dalam adunan mentega kita. Pastikan masuk sedikit-sedikit, jangan terus semua. Okey, sebab kita nak selang-selikan bahan kering dan juga bahan basah, iaitu cuka dan juga susu segar yang kita dah campurkan di awal tadi. Kita selang-selikan tepung dan juga susu. Pastikan kita masukkan susu tepung sebanyak lebih kurang 3 kali. Jangan lebih sebab nanti kita tak nak adunan kita ni overbeat. Bila overbeat, kita akan lebih bantat. Lepas adunan kita semuanya sebati, kita gunakan pewarna merah. Boleh gunakan sebanyak setengah sudu kecil atau boleh tambah untuk mencukupkan, mencantikkan warna. Pastikan kita kaut balikkan juga adunan untuk pastikan kita punya warna sekata semuanya. Lepas adunan semuanya siap, kita prepare kita punya loyang pula. Yang ini saya gunakan saiz 6 inci. Pastikan kita grease dengan mentega ataupun margarin ke seluruh loyang sebab kita tak nak kek kita melekat. Dan kita gunakan parchment paper di bahagian bawah.
Kita tuangkan semua adunan kita ke dalam loyang. Adunan kita ni memang cukup-cukup untuk saiz loyang 6 inci. Tapi kalau nak hasilkan kek yang lebih kecil, adunan ni boleh bahagikan kepada 2, saiz 5 inci dan 5 inci. Kemudian kita ketuk-ketukkan loyang kita sebab kita tak nak ada udara dalam kita punya kek. Dan kita bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 40 minit atau sehingga masak. Terusnya kita hasilkan pula kita punya cream cheese frosting. Okey, mula-mula kita pukul dulu kita punya whipping cream. Pastikan kita pukul tak terlalu kental sebab nanti susah untuk kita lepa kek. Kita pukul whipping cream ni tak terlalu lama lah sehingga dia jadi sekurang-kurangnya macam ni je teksturnya. Lepas tu kita ketepikan dahulu. Okey, di sini kita putarkan dulu mentega, cream cheese dan juga gula icing dalam satu mangkuk adunan. Putar sehingga semuanya kembang. Dah kembang cantik, baru kita masukkan kita punya whipping cream yang kita dah putar tadi. Kita pukul whipping cream kita dengan adunan cream cheese ni sekadar untuk sebati saja, jangan terlebih putar, nanti bila dia kental susah untuk kita lepa kek. Sediakan satu papan kek. Okay, di sini saya letakkan sedikit krim dekat bahagian bawah sebelum saya letak kek. Kenapa? Sebab kita tak nak kita punya kek nanti senang bergerak bila kita bawa. Kek ni saya potong kepada 3 bahagian. Jadi kita dapat 2 lapisan krim dekat bahagian tengah. Pastikan setiap lapisan krim dekat bahagian setiap lapisan kek ini kita ratakan dengan baik dan jangan letak terlalu banyak krim, nanti boleh cepat muak. Dah siap setiap lapisan krim kek, seterusnya kita buat crumb coat. Crumb coat ni adalah kita sapu nipis-nipis je krim dekat bahagian kek. Nampak tak? Bila saya sapu, ada sebuk-sebuk kek yang masih kelihatan. Ini kita panggil crumb coat. Yang pertama sekali lapisan, buat nipis-nipis. Lepas tu kita tambah lagi krim. Yang ini kita panggil sebagai final coat, iaitu krim bahagian luar paling terakhir lah untuk kita dekor kek. Untuk dekor kek ini tak kisah, gunakan je apa-apa kreativiti anda nak dekor macam mana pun, asalkan cantik. Untuk ratakan bahagian tepi kek ni, saya gunakan cake scraper. Yang ini anda boleh dapatkan je dekat mana-mana kedai bakery. Untuk dekor kek, saya gunakan nozzle star dan saya pipingkan di sekeliling kek, atas dan bawah. Alhamdulillah, akhirnya kek red velvet kita pun dah siap. Kek ni sangat-sangat sedap kalau makan sejuk-sejuk. Kek ni tak berapa muak sangat sebab kita gunakan kadar gula yang mencukupi saja untuk cream cheese frosting. Selamat mencuba!